Wahabi ni biar. Kalau sekarang lah ni ke, orang hak turut Nabi. Contoh ya duk mana? Duk Mekah, Madinah, tempat kita lagi buat haji, buat umrah. Ha tu ya tu. Seperti biar tu. Sorah sedak-sedak tu. Mari semaya Isya tu. Tak dia motor baca. Nama apa? Abdul Rahman As-Sudaih. Ha tu dah tu. Kalau pergi Masjid Nabawi pula, jumpa dengan apa nama siapa hak sedap tu? Adalah. Banyaklah ulama-ulama dia macam. Tu email dia tu lah. Tu lah. Orang panggil Wahabi tu. Oh, Wahabi ke lagu tu. Aku Wahabi lah. Ya Wahabi ni orang panggil kalimah puak-puak belalai cerik. Tak sewi ikutnya Islam. Kalimah puak-puak raya kulit puja syaitan tadi itu tak sewi turut Islam. Kalimah orang-orang ngisak, lekat rokok, lekat jurak. Tak sewi ikut Islam. Kalimah puak-puak tu ya. Kalau hak Arab ke puak kuburiyun. Al-kuburiyun al-musyrikun. Ada tak? Puak tu hak tak sewi ikut apa? Tak sewi ikut sunnah Nabi. Pas nak buat lagu mana? We orang liar, cocoh di telinga kata demo ni Wahabi. Banyak tu ya. Tak ada apa kali. Lepas tu kalau kita pandang, kita dengar puak yang ngajar ya ayat apa? Ya ada ayat Quran, ayat hadis, ayat sahabat, ayat tabi'in, atba'i tabi' ulama ummah. Tak apa dah tu. Apa dah tu? Hak tu hak kemocok hidayat tu. Kalau hak tu bukan hidayat, apa siapa pula hidayat? Wahabi tu orang hak tak sempurna email panggil.